Kalau kau tak puas hati dengan aku, kau face to face dengan aku lah. Kenapa kau nak kena up status? Okay, ucapan ni kepada haters Zafiza. Kalau korang tak puas hati, lempang je dia daripada depan. Dia kata dia okey je. Boleh tak aku nak guna benda ni? Guna je lah. Haters pun tak ada. Sebab tak cukup. Tak cukup apa? Kejahatan. Punyalah baik. Salah. Tak cukup subscriber. Belum kat lagi satu. Tak cukup subscriber. Ingatkan lagi nak cukup 1,000. Satu lagi nak cukup 1,000. Rupanya nak cukup 10. Rupanya 10 je. Ini kalau Mak Janah sebut, okey lah. Kan lagi 10 nak cukup 200 kan. Ini lagi satu nak cukup 10. Sabar. So hari ni kita orang breakfast dekat makan pagi for the last day ni. Kopi dia pun macam ni. Pekat gila. Kan? Kopi signature dia. Dan dia punya interior pun macam hijau. Lepas tu ada macam estetik. Apa dia lain? Dia tak ingat lah. Apakah perasaan hari terakhir di Penang? I'm so sad. Adakah akan repeat? Saya berasa sangat sedih sebab saya dah kena balik UKM. Tak nak balik. Untuk kedai yang kita orang datang breakfast ni overall 10/10. Ayam dia sedap gila. Makanan sedap, servis laju, semua cantik. Dia punya dalaman, dia punya kedai cantik. So saya bagi 10/10. Anda bagi 98. 98, okey. Sebab air lambat. Oh, lupa. Walaupun dia order itu je. Okay, Alisa? Saya bagi 8/10. Sebab? Air lambat. Air lambat je dia orang tolak 2. Ish. Kenapa aku sampai 2? Ya, saya tetap berpendirian 8/10. Tapi toge dia habiskan, guys. Malas nak sebut sebab nak post. Toge dia habiskan sebab ada rahsia di sebalik dia.
apa? Habit dia ni apa? Dia suka mengulang apa yang kita cakap. Masalah mengulang tu tak sampai 2 saat. Macam tadi. Sini, nak cerita. Macam tadi saya cakap dengan Jana, resit tu minta, senang nak claim. Baru dia cakap, Jana baru pergi. Dia, Jana, resit dia kena minta. Tak, saya macam ni. Saya nak ke pasti kan. Sebab dia sebut masa Jannah bangun. Bila Jannah dah bangun tu, ada kemungkinan kebarangkalian Jannah akan lupa untuk minta resit. So, saya ulang. Okay. Lepas ni dah jadi habit lah. Ya, geram aku. Okay, sekarang ni kita orang dah sampai kat airport. Tapi telefon Jannah tertinggal dalam Grab korang. Nasib baiklah Grab tak gerak. Tengok saya berkorban ya, menolak dua. Tadi aku kita nak balik dah. Balik kucing. Okay, betul. Kucing. Bukan kucing. Kucing ada. Kucing. Balik dah. Balik. Tak. Jangan ulang dialog tu. Betul ke aku hitam? Tak. Taklah. Kau katakan faktor tudung. Memang dah hitam. Nampak dah burn. Jangan kau lagi putih daripada aku, tengok. Ha. Nyanyi sikit. Tengok macam ni lah muka first kenal dia. Oh, macam ni lah. Itu dah boleh. Kat sini. Hai guys, so hari ni kita orang naik Asia kemarin kita orang naik batik. So boleh compare kan? Anggap mungkin. Kalau balik This is Asia Flight 66154. Jannah duduk asing dari kita orang sebab seat ni auto dipilih. So Jannah macam nampak happy. Courage and auto rise changing of seat. Due to accommodate and balance restriction, your luggage and baggage. So sekarang ni kita orang dah fly daripada Penang and nak balik KL dah. Kita tengok Jannah Jannah sangat-sangat penat sebab malam pagi tadi dia yang tidur awal. So sekarang kita orang dah landing di KLIA. Kita akan pulang ke realiti kehidupan dan Fifi dari Jannah.